Pada malam ini 28 Ogos 2026 akan terjadinya satu high impact news pada jam 10 malam Malaysia. Kalau di Indonesia pukul 9 malam lah. So news malam ni dia boleh jadi lagi besar daripada FOMC ataupun NFP ataupun apa-apa news yang pernah ada. Dia terjadi setahun sekali saja, iaitu untuk Jackson Hole. So kalau korang cek, dia akan berada di bawah Fed Chairman Speak. So efek daripada news ini akan kita nampak sama ada gold akan sambung membuat kenaikan yang besar ataupun dia akan sambung membuat penurunan, diikuti dengan 1 ke 2 hari ni gold jatuh lah. So news ni kita akan nampak sama ada dolar akan lagi menguat ataupun dolar akan lagi lemah. Tetapi persoalan dia dekat sini, adakah korang nak trade untuk news malam ini? Sebab news untuk malam ini dia punya impact dia sangat besar guys. Okay, mungkin kalau FOMC ataupun NFP dia boleh pergi sampai 400-500 pip, tetapi news untuk malam ini mungkin boleh pergi jauh daripada tu. Tapi korang kena hati-hati, news besar seperti ini akan berlakunya banyak manipulation. Sebelum news, sewaktu news dan juga selepas news. So dalam short term tu akan berlaku banyak manipulation. So saya nak tanya dekat ruangan komen, adakah korang sanggup riskan korang punya duit untuk trade malam ini, ataupun korang nak tunggu semua selesai barulah korang sambung trade? Korang boleh komen.